Sebagai pengguna di atas jalan raya di Malaysia, kita menghadapi pelbagai cabaran dan masalah. Baik pun kamu menggunakan kereta, baik pun kamu menggunakan motosikal. Macam saya sendiri, dari menggunakan kereta, kemudian mengalih menggunakan motosikal. Dan kemudian mengalih kepada kereta. Dan ke belakang ni, saya banyak menggunakan motosikal untuk kegunaan harian. Naik motosikal memang memberikan banyak kesenangan. Dan begitu juga kemudahan. Tapi menaiki motosikal juga membawa banyak cabaran, kesukaran dan pelbagai masalah yang perlu dihadapi. Terutamanya naik motosikal itu sangat bahaya. Dan ke belakang ini dengan pelbagai masalah, cuaca dan cabaran yang saya hadapi. Dan sebab itulah kali ini saya akan mengalih daripada menaiki motosikal kembali menaiki kereta. Dan bukan kereta biasa. Saya nak naiki kereta yang tanpa enjin. Zaman sekarang teknologi dah moden dan kereta pun sudah tidak menggunakan enjin. Tapi mereka menggunakan elektrik. Seperti Proton E-Mas 5 ini. Yang mereka panggilkan ini adalah sebuah kereta EV atau Electric Vehicle. Dan seperti ramai tahu, kereta EV adalah teknologi paling moden, paling canggih. Dan kebanyakan kereta EV tak murah. Kebanyakan lebih 100,000. Itu yang menjadikan ramai peminat kereta EV tak mampu milik. Tapi tidak lagi dengan Proton E-Mas 5 ni. Proton E-Mas 5 ini datang dengan dua varian. Untuk varian Prime, hanya 56,800 saja. Dan untuk Premium, hanya 59,800. Dan saya rasa, ramai di luar sana juga fikir yang apa saya fikirkan. Sekarang kereta EV dah mampu milih dah. Dengan harga tak sampai 60,000, naik motor superbike pun lebih daripada 60,000. Itulah sebabnya saya kali ini akan mengalih menaiki motosikal kepada kereta EV. Dan saya akan terangkan kenapa. Salah satu lagi masalah adalah apabila kita naiki motor tak banyak storage. Paling banyak pun ada satu box. Tapi biasanya pun tak cukup sebagai penunggang motosikal. Jadi dengan E-Mas 5 ni tak ada lagi masalah macam tu. Dengan 375 boot space yang cukup luas, saya boleh letak banyak barang. Kalau saya perlukan lebih banyak boot space, saya hanya perlukan tidurkan seat dia dan saya akan dapat 1,300 liter punya boot space. Cukup luas, cukup banyak barang boleh masuk ke dalam. Saya rasa satu motor kecil pun boleh masuk ke dalam kereta E-Mas 5 ini. Disebabkan E-Mas 5 ini, dia tiada enjin. Jadi, bila tiada enjin, dia boleh buat satu lagi kompartmen khas untuk storage di bahagian depan. Kompartmen depan ni boleh memuatkan 70 liter punya storage. Jadi, kalau kamu nak taruh satu luggage kecil untuk cabin luggage, boleh muat. Dan bagi saya, ini adalah sangat bagus sebagai satu storage berasingan kerana di sini saya boleh letak barang yang lebih berbau kuat seperti durian, pakaian kotor atau berbau dan tidak menjejaskan kesegaran udara dalam kereta. Dengan storage yang besar yang ada di belakang, ada juga storage di depan. Kalau saya pergi ke pasar raya, saya boleh beli seberapa banyak yang saya boleh. Kalau saya naiki motor, bolehlah beli sikit-sikit gantung di handlebar. Tapi kalau berat, tentu ganggu handling dan membahayakan. Cerita tentang bahaya dan keselamatan, naik E-Mas 5 ni jauh lebih selamat daripada naiki motor. Kalau saya naik E-Mas 5, besi dia balut saya. Kalau saya naik motor, saya pula balut besi. Mana satu lebih selamat? Terutama dengan E-Mas 5 yang chassis yang kuat ni, saya percaya saya akan selamat di dalam kereta ini. Mungkin ada yang kata, "Weh, naik motor bergaya bang." Betul, saya pun naik motor. Naik motor memang bergaya. Tapi bila hujan, you kena berhenti tepi jalan atau bawah jambatan, apa gaya, apa bangga pun semua hilang dah. Naik superbike pun kena berhenti tepi jalan bawah jambatan. Gaya apa, kan? Belum lagi cakap tentang panas. Kalau naik motor tu kadang-kadang berpeluh-peluh. Terutama macam saya biasa pakai full face dengan jaket. Memang peluh, basah habis. Tapi tidak lagi kalau naiki E-Mas 5. Tak ada enjin, sunyi. Ada bumbung, tak kisahlah panas ke hujan ke, memang perjalanan tu tetap jalan. Dan dalam aircon, Proton semua kenal.
aircon Proton memang sejuk. Begitu juga dengan E-Mas 5. Dia punya aircon cukup sejuk. Ada aircon untuk bahagian depan dan juga untuk passenger di belakang. Juga dua ada aircon boleh tiup kiri ke kanan. Cerita tentang perjalanan. E-Mas 5 ini dengan sekali charge, kereta ini boleh jalan sejauh 325 WLTP. Terpulang macam mana kamu bawalah. Seperti ramai orang tahu, kalau bawa EV, kalau kamu asyik tekan saja, memanglah cepat habis bateri. Kalau kamu jalan seperti standard, memang sampailah 300 lebih kilometer. Jarak macam tu, lebih kurang lah macam naik superbike. Kalau naik superbike, pam 18 liter punya petrol pun jalan 200 lebih saja. Lebih kurang lah, ini 300 lebih. Okey lah tu kan. Dan apa yang menarik adalah E-Mas 5 ini dia adalah tarik belakang kerana motor dia terletak di bahagian belakang. Datang dengan 80 kW motor, sangat cukup untuk kegunaan untuk harian, baik untuk weekend drive. Satu kereta bandar yang penting adalah turning radius dia. Macam Proton E-Mas 5 ni, turning radius dia agak tajam dan kecil dengan 4.95 meter saja. Jadi kereta ni boleh buat turning lebih kecil. Dia sangat bagus untuk penggerakan terutama semasa parking. Cerita tentang parking, kalau kita naik motor, risau weh. Kadang-kadang kita parking motor kan, risau motor kena curi, caliper brake kena curi dan lain-lain punya risau. Tapi dengan naiki E-Mas 5, habis cerita, tak payah risau dah. Kereta tu, kalau dalam parking dia memang nak curi, itu dah berniat dah. Tapi jarang lah orang curi satu kereta macam tu. Lagi-lagi EV, orang tak curi. Bagi saya, Proton E-Mas 5 ni adalah satu kereta EV yang paling mampu milik dan paling sesuai untuk sesiapa yang selama ini ingin nak mempunyai sebuah kereta EV dan tidak mampu. Tunggu bila lagi? Ini kalilah kamu boleh memiliki sebuah Proton E-Mas dengan harga hanya RM56,800 saja. Dengan spek yang ada pada E-Mas 5 ni, sangat sesuai untuk sebagai entry level untuk memahami lebih mendalam dulu sebagai sebuah kereta EV sebelum anda mengalir kepada kereta EV yang lebih besar seperti E-Mas 7 dan lain-lain. Ini adalah sebuah kereta EV entry level yang paling sesuai untuk first timer yang ingin memiliki sebuah kereta EV. Ini adalah E-Mas 5 punya dalaman. Interior dia begitu klasik sekali, warna putih. Saya rasa dia ada dua color. So salah satu adalah warna putih. Bagi saya, kepada sesiapa yang macam kerja office ke atau perempuan atau seri rumah tangga, putih ini sangat matching anda, terutama kepada driver perempuan. Kalau kamu tengok dia punya interior, sebenarnya dia punya interior sangat selesa ya. Dan dia punya seat punya adjustment tu basic. Itu yang saya suka sebenarnya. Dia tidak menggunakan electric seat, tapi dia gunakan mechanical seperti kereta biasa. Kerana ini adalah sebuah kereta entry level EV. So, tak perlulah banyak gadget-gadget yang menyusahkan. Bagi saya lah, menyusahkan. So, bagi saya, ini adalah penting. Dan kalau kita tengok dia punya dalaman, apa yang saya paling minat adalah dia punya konsol tengah ni. Design ini adalah design paling moden atau baru daripada Proton. Dia punya design macam ni, macam spaceship tau. Seperti dia bahagian atas ni dia ada dia punya dongle dengan dia punya button untuk adjust. Dan bawah sini ada tempat untuk letak barang. Dan begitu juga dengan ada armrest, bawah boleh letak barang, dua cup holder. Dan sini ada satu tempat yang sangat sesuai untuk letak phone. Boleh letak dua phone lagi. Satu lagi yang menarik adalah dia punya 360 kamera. Kalau kita tengok di sini, ini adalah depan. Okey, bahagian depan. Di sini depan. Dan kalau tengok ni, dia boleh tengok di bahagian depan dengan 360 kamera kiri kanan sampai belakang keseluruhan kereta ni. Selepas tu, kalau nak tengok bahagian lain, kita boleh tukar dia punya apa tu, nampak dia boleh tukar 360 dia. Kita boleh tukar. Nak tengok mana, kita boleh tukar. Dan juga dia punya kamera yang kita juga boleh tukar kamera dia. Juga boleh tukar kamera dia. Kita nak pandang depan atau belakang, tepi, kiri dan kanan. So kamera ni sangat bagus untuk sesiapa nak buat parking ke, tak pandai ke atau tak nampak kawasan tu, boleh pakai kamera ni. Tengok berapa besar dia punya seat belakang. Okay. So saya nak tunjukkan. Ini adalah tempat duduk di belakang. Berapa banyak tempat yang ada di E-Mas 5 ini untuk passenger di belakang.
Kamu boleh nampak legroom saya memang banyak lagi, ada tempat lagi, dan saya punya headroom. Okeylah, dia ada rendah sikit tapi okey, masih okey, tak rendah sangat kerana ini bukan satu kereta yang sangat besar. Apa yang penting adalah dia ada dua aircon vent untuk passenger di belakang, untuk penumpang di kanan atau kiri, dan dia juga ada dua charging port di bahagian belakang ni. Ada Type C dan satu lagi Type A. Yang anda boleh percayai adalah ini adalah Pronet, Pronet adalah Proton. Proton adalah jenama yang dipercayai oleh seluruh rakyat Malaysia selama ini. Kepada sesiapa yang akan buat tempahan eMAS 5 sekarang, anda akan menikmati 5 power pack yang bernilai hingga RM8,000, iaitu rebate pelancaran eksklusif, faedah istimewa, data tanpa had, pengecas rumah yang percuma dan banyak lagi istimewa khas untuk anda yang buat tempahan sehingga hujung tahun ini. Jadi apa pendapat anda tentang Proton eMAS 5 ini? Sebuah kereta EV yang sangat mampu milik buat rakyat Malaysia. Dan kepada sesiapa yang minat kepada Proton eMAS 5 ini, bolehlah singgah di dealer Pronet berdekatan untuk buat test drive hari ini. Dan kalau kamu minat, boleh terus buat booking. Jadi sampai sini saja untuk hari ini. Kita akan jumpa di next video dan buat lebih banyak konten khas untuk anda. Dan supaya anda lebih memahami sebuah kereta yang mungkin kamu akan beli di masa yang akan datang. Baik, kita jumpa di next video. Bye.